Okay geng, ini ada satu mesin yang korang boleh beli dekat beg kuning ni. Jom kita nak test. Yang ini dia boleh nampak sesuai untuk nak gunting baby ke ataupun nak gunting kat rumah. Yang penggunaan yang tak heavy. Jom kita test. Bunyinya sangat lembut. Boleh adjust. Bismillah. Oh, tak kena geng, tak kena. Tak kena, kita tutup sikit. Tak kena juga. Tutup lagi. Cukup tajam. Korang boleh beli dekat beg kuning. Harga sangat murah berpatutan. Boleh pakai dekat rumah. Boleh gunting untuk baby. Punya tapak pun boleh tanggalkan geng. Tapak boleh tanggalkan. Yang ini pun boleh cover. Nampak? Macam gini cukup function. Okay, kalau korang berminat boleh beli dekat beg kuning sekarang.